Assalamualaikum guys. Sekejap. Sorry. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel. Dah lama kita tak bersuara sorry rambut kalau kata barai sikit. Hari ni kita nak buat satu video yang orang kata begitu mencabar. Begitu mencabar buat saya sebab kita nak try pasang satu benda ni. Sebelum tu jom kita unboxing dulu. Let's go guys. Guys, depan aku ni, depan saya ni ada satu barang. Kita unboxing dulu. Ni barang dia guys. Bismillahirrahmanirrahim. Barang ni memang kata sedikit rare lah. Kalau boleh nampak. Alright guys, kita punya kunci. Lepas tu dia punya harness. Alright guys, mantap. Yang ni transponder bypass. Transponder bypass. Yang ni dah kata dah modi lah ni. Dah modi. So transponder bypass. Nak pasang dia tak tahu pasang macam mana. Ni dia bagi satu kabel lock unlock. Sudah serius. Ngam. Benda ni saya rasa macam senang je nak pasang, tapi kita cuba dulu. Tak cuba tak tahu. Kita cuba pasang. Jom. Guys, ni barang dia guys. Saya pakai model TEW7100. 7100. Ni memang saya zero bab ni. Lepas tu ni ada tagging handbrake. Lepas tu ni ada tagging lock. Yang ni unlock. Lock unlock. Lepas tu ni kita ada buat bypass transponder lah. Yang ni kot nak kena letak dekat kunci kot, tak tahulah. Saya zero lagi bab ni. Lepas tu ni ada pelekat dia, pelekat benda ni. Ini barang dia. Yang ni saya buat dekat brother nama Kamal kalau tak silap. Dia daripada Selangor, Banteng. Dia dah modi benda ni, PMP untuk dugong. Ni kamit punya. Sebelum saya nak pasang, saya kena tanya dia dulu. Macam mana nak pasang benda ni. Jom. Guys, kita buka kereta dulu. Dah lama kereta ni tak jalan sebab kita hantar barang tu ke sana. Jom kita buka dulu. Pintu belah lain. Nak bagi ni sikit, apa ni, cahaya masuk. Kalau tak kita kegelapan. Saya harap korang nampak lah ni. Gelap ke? Saya lampu pun tak ada ni lampu. Kau ada yang lampu tu? Sekejap kita try ambil lampu tu. Guys, saya jumpa lampu guys. Baru betul, bak hijau tu. Mantap lah guys. Kau nampak tak nampak ni guys, cara dia kita nak buka benda ni. Nampak ni, kita nak buka benda ni. Ni cover ni sekali ni. Cara dia senang je guys. Korang kena tarik benda ni. Tarik benda ni keluar. Satu, kiri kanan. Nampak? Dia ada skru. Dia ada skru 2 biji. Sini satu, sini satu. Korang kena buka skru ni. Jom kita buka skru ni. Satu. 2 biji skru ni dah buka. Lepas tu apa yang korang perlu buat adalah korang tarik yang atas ni dulu. So dia dah terkeluar. Settle tak bawah tu. Lepas tu benda ni, nak buka benda ni senang je.
Okay, korang kena pusing steering ni sikit. Pusing steering ni macam ni. Okay, pusing steering tu macam ni. Lepas tu nampak ada skru sebiji situ. Okay, kalau nampak skru ni, buka skru ni. Okay, satu. Oh sorry, dah terlock. Steering dah lock. Okay, sebelah lagi ada belah sini. Nampak tak? Tu. Buka aja skru ni. Okay, pula sampai habis. Tu simpan sini. Lepas tu betulkan balik steering ni. Okay, tarik je. Tarik ke bawah Tarik ke bawah. Nanti dia akan terkeluar sendiri. Ada satu lagi skru lah. Okay, ada satu lagi skru guys. Okay, skru satu lagi ni dia duduk bawah ni. Sekejap, lupa dah. Skru satu lagi ada bawah ni. Nampak? Tu, ada skru satu. Okay, buka skru tu. Lupa guys. Patut dia tak terkeluar. Okay, simpan skru ni. Okay, 6. Okay, dah buka guys benda ni. Setel kita letak sebelah. Jadi nampak dah. So kita dah nampak bawah-bawah ni. Jadi kita kena cabut soket ni untuk pasang benda tu. Okay, so kita cabut soket ni lah. Okay, nampak? Kita cabut soket ini. Okay, jom kita buat kerja. Okay, saya harap korang nampak lah. Saya nak buat kerja ni, harap korang nampak. Okay, jom kita buka ni dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolak. Okay, buka ni dulu. Alright. Okay, ni male, ni female. Jom kita ambil barang kita. Okay, jom kita cucuk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, masuk first, lepas tu second. Alright. Okay, lepas tu yang ni kita kena masukkan dekat sini guys. Okay, korang nampak tak ni? Kita kena masuk dekat tempat kunci ni. Okay, kita kena masukkan dekat tempat kunci ni. Okay, tu tempat kunci tu. Right. Okay, ni kita kena masuk sini guys. Okay, kita kena letak macam ni. Macam ni pun okey kot. Rasa macam ni okey ke tak okey macam ni? Saya rasa macam ni. Macam ni okey. Kita cuba hidupkan dia dulu. Bismillah. Ini body kita kena tap dalam tu body. Handbrake lalu bawah tu. Okay, sekejap Okay guys, alhamdulillah akhirnya sudah berjaya guys. Dah pukul 12 lah, 12:05 minit. Jom kita brief sedikit lah. Okay, ni kita dah pasang. Semua memang dah jadi dah. Okay, dia auto start ni dia tak susah pun kalau ikut, sebenarnya tak susah lah. Okay, dia ada beberapa wire. Satu yang ke handbrake, okay, satu yang ke wire handbrake, satu yang ke body punya. Body saya tap dekat sini. Okay, body saya tap dekat bawah ni. Okay, lepas tu dua ni untuk lock dengan unlock. Okay, sebab saya punya kunci tu dia ada function untuk lock dengan unlock sekali. So kita tap dekat wire nak ke pintu ni. Okay, dua ni wire coklat dengan wire orange. Okay, korang kena ingat Okay, body tap kat tepi tu, nampak? Okay, lepas tu bila dah tap semua ni, lepas tu dah settle, sambung dia punya bracket ni. Okay, male female dia ni. Okay, yang penting sekali korang kena test dulu. Okay, korang kena test dulu, tengok jalan tak jalan. Lepas tu satu lagi, Vios Dogo ni dia ada immobilizer. Jadi bila ada immobilizer ni, korang perlukan dia punya bypass
transponder. Okay, bypass transponder dia tu macam ni. Okay, ni bypass transponder dia. Okay, ni bypass transponder, nampak tu? Okay, korang perlukan benda tu. Lepas tu korang sama ada buat sendiri ataupun korang upah. Okay, saya upah dengan brother Kamal. Nanti saya tak link dia punya Facebook ataupun nombor phone, korang boleh contact dia orang. Lepas tu tak ada apa dah kot nak cakap. Okay, ni satu lagi gelung ni. Okay, gelung ni saya tak pasti untuk apa, nanti saya tanya dia balik. Okay, tapi gelung ni kena ada dekat bahagian kunci ni. Mungkin dia ada kuasa dia kot. Tak tahulah tu. Okay, yang penting saya tak nak kemaskan lagi benda ni. Saya nak tutup dulu. Mungkin saya kemaskan nanti sebab saya dah tak larat dah ni. Okay, esok nak kerja guys. Okay, apa pun nanti saya belanja video kita dengan apa ni, auto start, lepas tu lock dengan unlock. Mantap guys. Kita kemas, simpan, kita naik, kita tidur. Okay, kita pergi esok pula. Okay guys, okay, tadi dah macam tengok pocong. Okay guys, apa pun kita kemas dulu. Lepas tu kita akan belanja video pakai auto start ni. Kau tengok. Saya adalah Assalamualaikum guys. Okay, kita sambung balik video kita yang semalam ni. Okay, kita bagi complete. Alright, alhamdulillah saya dah kata selesai lah. Dah selesai pasang auto start ni. Jom kita belanja macam mana. Let's go. Okay guys, ni cik dugong kita. Okay, ni kita punya kunci. Okay, ni kita punya kunci. Cara dia senang je guys. Okay, kita nak start engine. Okay, tekan engine ni. Kita keluar start tekan je start. Tengok wait. Mantap guys. Okay, engine dah hidup engine dah hidup. Okay, ni dia ada baca suhu sekali. So sini kita nak tengok suhu berapa, kita nak tekan check. Okay, tekan check. Okay, tengok suhu. Lepas tu ni bateri, port bateri. Okay, lepas tu kita nak matikan engine. Okay, ni engine hidup Dengar Okay, tekan sekali lagi. Nampak stop Okay, engine mati guys. Engine dah mati. Mantap. Okay, lepas tu saya nak tunjuk satu lagi. Okay, kita nak tunjuk lock unlock pintu. Okay, sekarang ni pintu kita kunci Okay, pintu kunci. Tu tekan yang ni, dia keluar. Nampak dia keluar open tu kan. Okay, tekan. Okay, dah boleh buka pintu. Lepas tu nak lock balik, tekan door balik. Nampak tu, tekan sekali lagi, dia lock tekan tengah. Okay, tulis. Mantap guys. Okay, mantap. Lepas tu satu lagi features nak bagi tahu korang. Contoh. Okay, kita buka balik pintu. Buka pintu, lepas tu kita start engine. Okay, kita start engine. Duduk belah ni nampak sikit. Okay, kita start engine. Okay, engine dah hidup. Engine hidup. Lepas tu okay, contoh kita tak masuk kunci okay? Kunci tak masuk. Tapi contoh dah kunci tak ada. Lepas tu ada macam nak dia punya safety ni. Sorry gang, apa ni. Okay gang. Okay, ni kunci tak ada. Kita tak cucuk kunci dekat sini. Lepas tu contoh macam kita tengah panaskan kereta tengah pada panaskan kereta. Lepas tu tiba-tiba ada orang nak curi kereta.
Okey, dia dah masuk gear D. Tengok, dia dah masuk gear D. Tiba-tiba dia masuk gear D. Lepas tu dia turunkan handbrake. Kereta terus mati. Kunci ni ada yang kita lah. Kunci ni kita pegang. Nampak dia punya safety dia. Okay, so orang kata amat berbaloi lah. Memang berbaloi. Okay, satu lagi yang lupa nak tunjuk. Okay, bila kunci dah ada, okay, bila kunci kita dah masukkan, okay, tiba-tiba kita dah ke gear D. Okay, lepas tu turunkan brake. Okay, kita tak mati lah. Okay, boleh jalan seperti biasa. Okay guys, mantap. Okay guys, saya rasa setakat itu saja video kali ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada korang yang sudi tengok video ni sampai habis. Saya tak tunjuk penuh tutorial tu nak buat, tapi korang boleh contact brother kita ni, Kamal. Saya ada letak link Facebook dia, lepas tu dia punya WhatsApp. Okay, korang boleh deal dengan dia, lepas tu dia boleh ajarkan macam mana. Lepas tu korang nak beli barang pun boleh beli dengan dia. InsyaAllah dia punya servis memang terbaik. Memang terbaik, memang mantap. Saya amat puas hati. Kalau ikutkan, saya beli dengan seller A. Saya beli barang ni dengan seller A. Seller A ni cakap okay, saya boleh guide sampai habis. Lepas tu dia bagi siap soket PMP. Tapi bila sampai-sampai, soket pun tak sama. Macam-macam lah. Saya tak nak pening kepala. Jadi kita cari dekat Facebook. Alhamdulillah, kata rezeki Allah nak bagi saya jumpa dengan brother Kamal ni. Okay, dia duduk kat Banting. Dia memang terbaik lah, memang mantap. Kau memang padu lah bang. Okay, Abang Kamal, kalau tengok video ni, terima kasih banyak-banyak. Okay, maaf kalau kata banyak songnya sikit. Biasalah, kata budak zero BBNU. Okay, terima kasih sekali lagi guys. Okay, apapun, thank you very much. Jangan lupa share dekat member. Kau ada yang nak cari juga, okay, nak pakai juga apa ni, dia punya auto start ni. Okay, kami auto start ni, share. Okay, yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu daripada saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Peace you. Bye. Thank you guys. Mantap.